Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni saya ada buah mulberry, saya kutip kat depan rumah. Ni saya nak rebus, nak buat air. Lepas tu dia punya isi tu nak buat jam. Cuba ikuti apa saya nak buat. Sekarang ni kita panaskan. Pasang api dulu. Kita masak dulu. Bagi keluar air dia. Tunggu dia sampai dia masak. Alhamdulillah. Tengok dah keluar warna dia kan. Dah masak, so kita boleh tutup api. Ambil buah dia, asingkan, rapis. Lepas tu air dia boleh tambah gula. Dah jadi, boleh jadi sirap mulberry. Okey, sekarang ni sediakan tapis. Tapis je air dia. Dah, okey. Kita tambah gula. Ni pekat ni. Tak payah berapa warna. Sebab dah kering sangat tadi kan. So saya tambah air panas sikit lagi. Saya buat dalam 4 sudu gula. Nanti tambah je air sejuk. Boleh bubuh air batu. Sedap minum. Ni dah separuh jak pun. Nampak air dia still warna merah. So ni saya dah tambah air sejuk. Kalau nak lebih sedap buat air batu lah. Boleh minum, dah boleh siap untuk diminum. Sedapnya. Yang buah dia, isi dia tu kan. Saya kisar bagi halus. Okey, ni yang dah siap kisar. Kita tuang balik dalam periuk tadi. Dan kita tambah gula sikit. Senang je kan? Tak banyak. Saya bubur gula dalam 1 sendok aja. Kacau sampai dia pekat. Dia punya apa tu? Macam berkali-kali sikit lah. Kan? Dia pekat supaya air dia kering kan? Dah sejuk nanti dah boleh makan dah dengan apa kita nak. Buat kuih pun boleh. Kan? Yang kuih yang guna jam. Contoh macam boboloni. Lagi apa tart. Tapi kalau tart tu kita kena buat pekat lagi lah. Macam boboloni tu boleh lah macam jam biasa tu. Kan? Simple je. Buahnya kita tanam je kat depan rumah. Kat dekat rumah. Kutip 2-3. Kalau sikit, kutip 2-3 hari. Ni dah pekat dah. Ni macam dia tak putus lagi kan. Kalau dah putus-putus nanti baru tutup api. Okey. Kan dah putus-putus. Okey, dah boleh tutup api dah. Dia dah cukup pekat. Okey. Terima kasih anda menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Memang dapat sikit je. Tapi sikit pun dah boleh banyak gunanya. Tengok pekat. Okey. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Juga tekan tombol loceng untuk notifikasi terkini. Komen yang baik-baik. Okey. Bye. Jumpa di lain video.